Nombor dua, kesucian agama Islam. Islam sebagai agama persekutuan adalah tiang seri negara. Sebarang cubaan menyamaratakan agama Islam, membawa agenda pluralisme yang melampau atau memperlekehkan institusi Islam atas nama hak asasi ataupun kebebasan bersuara tidak akan diterima. UMNO akan menjadi benteng paling hadapan yang akan menentang sebarang dakwah yang cuba merungkai kedudukan Islam di tanah air ini. Dan ketiga, kedaulatan gajah-gajah Melayu. Institusi gajah bukan sekadar simbol, saudara-saudara sekalian. Ia adalah payung kedaulatan negara. Golongan yang cuba bersikap kurang ajar, menyindir, memanipulasi sentimen untuk merendahkan martabat gajah-gajah Melayu perlu sedar bahawa mereka sedang bermain dengan api. UMNO lahir dari istana dan rakyat. Kesetiaan kami kepada raja tidak berbelah bagi.